Assalamualaikum Jai. Kita tahu sekarang ni Jai tengah down. Ika sebagai rakyat Malaysia nak pergi dekat Jai sekarang, dekat main stage. Kita nak pergi support Jai, kita nak pergi tengok Jai. Korang yang tengah tengok video ni bagi semangat dekat Jai. Jai dah buat yang sehabis baik. Saya tahu sangat dia bersungguh-sungguh. Tapi nak macam mana ada perlawanan, ada kalah, ada menang. Jom kita pergi bagi semangat dekat dia. Jom. Okay, sekarang ni saya ada dengan Jai. Macam mana kita tahu, walaupun Jai dah buat yang terbaik untuk semua rakyat Malaysia yang kat luar sana, tolong juga bagi kata-kata semangat dekat Jai. Jai dah training, betul tak? Jai training lama mana? Untuk turunkan berat badan banyak mana? Training fight ni sehari 4 kali, kadang-kadang 3 kali. Memang berserah segi lah sampai dia punya body kadang-kadang overtrain kan, body sampai rasa macam nak demam apa semua. Bila rasa nak demam, dia turun lah training 3 kali sehari. Kalau dalam seminggu tu, kadang-kadang sekali je yang training 2 kali. The rest semua memang 4 kali, 3 kali. Tapi bila korang tengok tadi fight Jai, korang boleh menang. Boleh. Tapi tak menang. Tak ada rezeki. Lagi. Sorry sangat ikhlas aktif sebab datang support saya dari Malaysia, datang susah datang jauh-jauh support saya kat sini. Terima kasih sangat, saya sangat appreciate effort dan semua supporter-supporter Malaysia yang datang sini. Saya minta maaf kalau Jai Malaysia bukan korang semua. Dia dah bagi yang servis terbaik dah. Tapi malam ni memang malam untuk Jai. InsyaAllah nanti next year, mana tahu Jai boleh come back. Fight Jai yang paling terdekat dekat Warzone nanti geng, dekat Malaysia. Korang nantikan nanti. Kalau Ika free, Ika boleh datang support juga lah. InsyaAllah Jai akan tebus balik kekalahannya ni. Amin, korang bagi semangat dekat Jai. Mana tahu next game dia boleh menang. Okay? Assalamualaikum.